banyaknya kerja aku. Roxy, aku nak pinjam mesin kau boleh tak? Kau biar betul cika sekali lagi. Tak apalah Roxy, listrik je pun. Listrik je pun? Kalian dah pinjam satu kali dan satu kali hilang. Dah lah pakai tak pakai sama je. Woi, aku biar listrik je pun. Korang boleh tak diam? Gregory tengah tidur kat bilik sebelah tu. Kalau dia bangun, aku bunuh korang satu-satu. Kalau tolong. Piu. Woi, sakitlah babi oi. Berada dengan kau. Freddy, bukan sepatutnya kau kat bilik kau ke? Hei, sibuklah kau, aku tengah dengar lagu ni. Tiada kusangka sejak detik itu kau membuka pintu. Jangan. Gregory, ini rahsia kita berdua. Sebenarnya kan, aku suka dekat Roxy. Kau jangan bagi tahu dia sebab dia tak suka aku. Nanti dia tumbuk kepala aku pula. Oh, ada budak yang selesai kat sini. Alamak, nak buat macam mana ni? Gregory, rupanya kau ada kat sini ya. Dah lama aku cari kau. Aku nak pergi tandas dulu lah. Robot tak perlu pergi tandas kan? Aku pergi dulu. Piu. Oh, lemok. Aduh, leganya. Sahur ni makan apa ya? Laparlah aku. Mana perginya rambut aku? Tak apa, Roxy. Nanti kita cari yang baru, ya? Mana cici kau tak puasa? Aduh, baru 2 jam lapar dah. Mantap lah, dia lapar. Win. Kat mana? Oh, sanalah. Kenapa buat macam keciran? Wah, ada daging. Tak sia-sia aku masukkan bilik orang. Dah Cika tak puasa, aku pun tak puasa lah.